Tak pasal-pasal pula semalam boleh retak pula yang ni valve ni, wall valve ni boleh retak pula. Tak tahu, tak faham macam mana boleh retak benda ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi di Skame Pro Channel. Apa khabar sahabat-sahabat? Semoga korang semua dalam keadaan sihat-sihat selalu. Paparan video kali ini adalah berkaitan dengan video yang lepas di episod yang ke-8, di mana kerja-kerja pemasangan tangki dan filter untuk kolam ikan telah pun hampir siap. Dalam keadaan sama, suatu yang telah berlaku di mana 2 dari 6 outlet valve untuk pembuangan air telah retak dan bocor. Ini mengganggu kerja-kerja memasukkan bahan media dan air. Okey sahabat, kerja-kerja seterusnya kita nak pasang balik tank connector ni. Kita dah buka, tak pasal-pasal pula semalam boleh retak pula yang ni valve ni, wall valve ni. Boleh retak pula. Tak tahu, tak faham macam mana boleh retak benda ni. Bila kita masukkan je dia kembang, patah. Dua tempat pula tu. Ni 2 tempat pula kena. Jadi buang masa. Patutnya tangki ni dah siap sebenarnya. Filter ni dah siap. Jadi terdapat rekahan pada valve ni. Jadi kita terpaksa repair 2 tong ni. Patut dah siap dah boleh isi komponen dalam ni dah. Dah boleh kita isi. Jadi hari ni kita terpaksa potong. Pasal masa kita try buka tu, ingat nak selamatkan dia punya sebahagian daripada dia punya penyambung tu, tapi pecah dah, tak boleh buat apa-apa lah. Jadi kena beli, kena pasang balik 2 bahagian kita kena pasang balik benda ni. Kita teruskan kerja-kerja pemasangan. Letak silikon kat sini. Letak silikon takut bocor. Letak silikon dulu.
Okey, dah siap satu. Dah siap satu, sambung. Kita DIY lah. Jadi kita sambung macam biasa, cuma dah jadi pendek sebab dah rosak. Jadi kita potong, kita tambah soket je lah. Rumit juga. Patut dah siap dah ni. Jadi kita sekarang ni kita sambung kerja-kerja yang ni pula. Alhamdulillah, kerja-kerja membaiki outlet ball valve filter telah pun siap. Kerja-kerja memasukkan air mengambil masa yang agak lama serta menguji sistem perjalanan tangki dan filter bagi memastikan semuanya berjalan dengan lancar dan dengan tanpa sebarang masalah. Okey sahabat semua, untuk video kali ini sampai di sini. Semoga ianya bermanfaat buat semua. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Terima kasih kerana sudi menonton. Dan jangan lupa untuk bantu like, subscribe serta tekan tombol loncengnya bagi mendapatkan info video terkini dari channel ini. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye.